Bukan ni lah Toya. Dah hujan dah. Sekali jalan dah. Ikan sekarang saya berada di kawasan Rampung. Kopi nak? Julia Street ya. Ni kaki. Ayam. Suruh lah. Buat apa duduk macam duduk eh. Macam nak pegang ni? Macam mana dia tu macam apa ke? Tak muat tu. Apa tu? Dah, itu opening ceremony. So dia bagi Dia bagi free semua. Ya. Ya memang tak ada beza. Aku serius. Sial lah. Last. Kenal mah bapa dia orang lagi kau dah ni. Bapak dia. Oh. Tengok. Ni Ui, style gila. Macam retro Macam retro ke? Ui, tak muat tu. Bapak aku punya. Bapak aku pakai Ray-Ban semua dia gila. Ray-Ban 3. Beli Ray-Ban. Ni macam retro punya vibe lah. Oh dia bonnet dah. 90s punya. Malah Ray-Ban memang mahal ni. Kau tak payah korek barang dia. Ada korek. Buat senang ya. Buka kah apa dah ni? Lagi nanti nampak super memang berhenti saya. Aku beli kopi semua. Kopi untuk mak aku. Dia nak Malam aku dah baik dah. Tapi dah hujan dah aku malas. Sekali jalan dah. Alang-alang dah sampai sini ya. Bantai lu serbu brew. Yang family lah semua suka kopi lah. Angka nak rasa kopi India tu brew kopi. Sedap lah. Sedap Dia kopi pahit nak. Betul, dia brew. Nama dia tu brew kopi. Jangan nak beli. Warna hitam ke apa? Putih. Tahu lah. Dia macam Tak, dia kalau mancur dia kali hitam. Mancur tak? tak, biasa dia light, macam dia kopi, dia macam putih sikit. Tapi sur dia brew tu. Brew coffee sure. Memang sur. Kanan kan? Tak, straight. Ni Masjid Kapitan kan? Kapitan kering. Oh, entry ni jarang tu nampak. Nanti belakangnya. Oh, belakang. Belakangnya dia kadang nampak. Dia ni belok memang tahu. Anda pergi kalau kena belok, tunggu je sini. Buat kerai. Tak ada weh. Ya, Straight je. dulu je. Dia belok ni. Belok. Lagi takut dia pun buka satu-satu kalau. Tak, memang dia buka semua. Jangan bodoh. Weh, Aku dah kata dah. Coknya. Dia dah kata dah belok. hijau lah. Jalan ni memang dua-dua satu-satu ni. ni. Kepala otak mah. Sini. Lampu tu rosak. Apa tunggu lagi? Lampu tu rosak. Dah weh. Okey ni. Cuba main dah. Yang tunggu belakang Honda City Sam apa? Hijau ke? Mana tu? Tak, cuba relax. Tu aku dah keluar. Ni Rubam. Yang lagi pakai yang. Oi, anak hantar aku dulu. Apa lu? Mana ubah. Masuk. Abang saya bikin. Berarti kan. Api dia tu yang saya bikin. Okay bang. Alhamdulillah. Ni kita dah beli apa? Samosa Julia Street ya. Ni kat aku dah. Aku jalan dulu. Kau nak jalan dulu. Dah, ada lampu merah tu. Dia kepak sikit apa ke. Macam nak pegang ni? Wah. Aku dah takut kereta ni. Apa pegang? Ambil dulu. Tu kau main dah. Kau gila weh, Julia Street Lepas ni. ni. Okay, sekarang dah pukul 1:30 macam tu ah. So kita nak pergi mana ni? Masjid apa ni weh? Masjid negeri weh. Ya, Ini Masjid kami negeri, guys. Kami punya besar punya. Kami punya
Jangan dia, aku tak Kami nampak. nak maligat lah orang kata. Pergi solat apa ke? Subuh tadi kat mana? Subuh pun macam negeri. Subuh di Subuh rumah. terlepas lah kat rumah nak buat. Subuh di rumah. Saya makan ni ya, driver. Oh, sini lah tempat nak tu. Boleh lah shoot promo. Pintu boleh kot. Tak boleh auto tutup. Yang no. Sarbat apa? Allah, ais tingkap. Balik-balik tengok mangkang udu ni. Okay guys, sekarang saya berada di hadapan Masjid Terapung Pulau Pinang. Okay guys, sekarang kita nak pergi Batu Tinggi. Kita nak tengok sunset kat sini. Jom let's go. Abang ni tangkap gambar apa ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Oh, macam apa ni? Macam dia pernah tak ada benda orang dia pernah kacau. Dia pernah kacau pasal tahlil. Lepas tu baca ayat Yasin malam Jumaat. Lepas tu wirid lepas semayang. Lepas tu habis dah baca doa kunut. Lepas tu habis dah. Kan buat kacau macam doa pula. Baca doa macam baca lagu. Dia senang ya, hantar nak buat jangan buat. Itulah. Hantar nak buat ambil lah. Ni ada kacau Tu lagi. kacau orang nak buat. Nanti orang tu buat. Asal nak baca Yasin malam Jumaat? Orang baca. Tak mau, tak payah. Apa dia kuis beri kat mic ni? Asal dia awak dia kerja pakai je takkan nak buat. Ingat bola. Ini masuk mata tu. Masuk kan mata. Angin tu main. Angin Di sana. dia buat hal tu. Oh, nak hujan ni. Susi tak tahu nak buat apa. Tapi kita Kerja lah. tu hang panggil aku. Ini aku cuti. Nah, cuti. Cuti kerja. Cuti. Alam pula tu dia ni semalam balik. kan. Hari ni. Hari ni. Hari ni Semalam lah Labor Day. Semalam aku kerja. Aku dapat triple pay. Triple pay. Habis tu hari ni Sedapnya. ambil cuti. Hari ni hang rest leave lah. Ah, selalu ambil hari Jumaat juga. Bau senang lah. Solat Jumaat. Jumaat. Lagi kacau rehat. Aku lagi best kalau cuti hari Jumaat. Betul. Lepas tu terus Sabtu Ahad cuti kak. Kan Cuti. cuti hari Jumaat. Boleh buat apa je nak buat. Hari Ya. hari Jumaat tak kacau. Yang Itu anda boleh rest lah. Lah dia bodoh ni. Yang tu random sangat boleh ke? Buka mulut yang. Di. Main dia lah. Babak ni yang duk main lah. Jom. Itulah. Dia leceh je melekit. Mai. Ha, boleh. Tak payah di. Dah basuh tak nak pegang. Melekit bodoh. Apa yang melekit? Kali tadi pun sikit. Haruskah aku terus merayu padamu? Haruskah aku tak boleh janji beribu untuk menembusi tembok hati sana?
guys. Dah habis lah. Jumpa lagi dah next video. Bye. Okay. Macam tu.